Hai korang, saya tengah masak paste kurma. Cara nak masak ni senang sangat-sangat. Just letak je paste kurma ni kat dalam periuk macam saya buat ni. Lepas tu nak add on santan boleh tak? Tak letak pun tak apa, just letak air sahaja. Dan kita boleh letak lauk-lauk yang kita nak. Macam ni saya nak masak kurma telur, saya rebus dulu telur. Nak letak ayam boleh, kurma daging pun boleh juga. Lepas tu bolehlah tambahkan bawang ke, nak tambah cili ke, nak tambah carrot ke, boleh tambah apa saja kat dalam kita punya paste kurma ni. Letak air sikit, dah masak semua, tutup api. Itu saja. Memang senang. Okay, ini saya tengah masak paste kurma, saya ada tambah kentang. Kita bagi kentang tu lembut dulu dan baru kita masukkan telur yang dah direbus. Itu sahaja. Memang cepat, senang. Kalau nak masak untuk anak nak pergi sekolah kan, nanti lagi tengah hari nak pergi sekolah, kita masak macam ni je, campak je semua. Cuma ambil masa sikit untuk bagi kentang tu lembut lah. Okey, dah siap dah saya punya kurma telur ni. Kuah pun pekat macam tu. Lepas tu kentang pun dah lembut semua. Tutup api, dah boleh makan. Sedap. So korang boleh dapatkan kita punya paste kurma sekarang.